Kamera ni contohnya ada beberapa input, ada 2 input. Sebenarnya ada 4 track dalam ni. 4 track, dia ada 1 net silang, 2. Ini sebenarnya kalau dalam kira audio ada 4, kalau kita dalam editing ada 4 ni keluar. 3 waveform sama dalaman lagi tu. Dalaman tu dia macam kira dubbing lah, kira anu lah, tapi ada Atmos penggambar ada. Kira macam backup, dia selalu backup ada. Kalau kita masa editing baru nampak tu. 4 tu keluar, 4 track keluar. That's why ini pentingnya 1, 2. Then dia ada macam kamera ni ada labelnya, ini label. Biasanya jarang kan nimpas 5 tu. Biasanya 4 yang pakai. 4 ke 5 pun sedikit kalau soft. And then pilihan mic. Pilihan mic ni ada line untuk mixer. Kalau mixer direct, orang misalnya ada mixer besar, dia jual band apa, dari band apakah minta output, ini masuknya pakai line. So adjust lah sedikit audionya macam nak mixer F4A akan bagi ini ke audio, pakai line. Kalau mic saja ada tulis tu mic, turunkan mic untuk mic direct kabel ataupun wireless lah. Itu And then ada lagi pun di bawah sekali itu Phantom. Ada banyak Phantom ni lah. Ada Phantom. Cek mana satu Phantom kita mau pakai channel 1 ataupun channel 2. Channel 1 ataupun channel 2. Kira channel 1, channel 2. Itulah. Ada pilihan. Ni label. Label. Atau situ itu audio situ. So audio man akan biasanya ia akan sebelum syuting dia yang set up dulu tu. Cameraman belum ganggu tu. Cameraman sebab kalau macam time shooting juga ganggu, datang soundman mengganggu juga. Gagar. Jadi kalau boleh soundman cek dia dulu. Soundman itulah. Dia akan cek line ke, plus ke, mic ke. Then sambungan mic. Kalau mic ice cream, nah. Ini yang mana? Boleh lah. Contoh lah. Ini biasa dah tahu je kan. Okay. Dan masuk ke channel 1. Biasanya kalau kami di news biasanya kalau bercakap channel 2. Mana-mana. Kalau ya untuk concentrate audio channel 1. Channel 1. Kalau saya channel 1 channel 1 video. Channel 1 on. Then channel 2 channel 1 Then mic ni ke channel 1. Ni pakai 4 saja itulah. Channel 2 dah pakai kan. Channel 2 biasanya pakai internal. Maksudnya internal tu mic yang ni. Direkam gitu. Sebab apa? Takut di masa channel rusak dia audio ni. Dan dia tahu kan rusak dia. Dan ada standby ni Atmos PM boleh pakai sedia on. Itu Atmos boleh record dua wave. Ni macam ni on boleh. Hello. Ni kan sorry dah nampak. Okey, ni dia ada 2 track tu, 2 track atas channel 1. Okey. Bawah channel 2, ada di bawah tu. Then di bawah tu bergerak je pasal tu Atmos tu. That's why kalau tadi boleh tutup Atmos dia boleh juga, tutup volume-nya. Nah, kalau ini satu saya kan, satu bergerak situ. Dia satu saya bergerak. Yang better apa dua-dua ke satu? Kembali lagi satu. Satu boleh. Kenapa? Ini punya OS tu. Dia punya OS-nya boleh keluarkan. Jalak-jalak semua ni. OS ada function display set, display output setup. Ini dia. Ada tak? Ada. Display DSP ke tu?
Okay. Bukan. Dia label meter on. Oh, masih mana? Ini ada. Ini kan display kan? Ini kan? Output ni display kan? Display, then guideline. Oh lagi. Ini nak on. Ada. Oh, nak. Ya betul. Cukup. Okey, nah, hello. Nah, ni yang hello. Saya tu, nah, yang audio dia tak. Yang audio kan, yang ni mic tu. One. Channel satu. Kalau kami biasanya kami channel 2 tu kami on itu. Oh, dua. Kami naik jadi 2. Biasanya 2 tu Atmos tu bukan suara mic. Ni yang ni channel 2 Atmos tu hello. Ini kan? Ada bukan tu kah? Bah. Dia bergerak kan? Ah. Tapi bukan mic di sini. Ya, kalau channel 1 on. Bukan tu ada kan? Atmos tu ada. Ya, tapi kalau kami di shooting untuk TV, Atmos pun di on juga. Dua. Atmos tadi yang kamera depan yang sound sini. Kameranya ataupun mic tu lah. Tapi dua-dua tu kami on. Mesti tu. Sebab kadang-kadang dia dorangnya orang main bola je tu yang bising di belakang. Mana suara orang belakang tu yang tak ada. Jadi orang boleh on. Orang boleh on mic atau boleh dinaikkan, boleh di adjust di masa editing. Kalau kan maunya kalau ada confidence sikit, nya reporternya suara isi Atmos pun tak payah. Tutup saja. Ya, sama kadang-kadang. Tutup saja. Lepas saya boleh kode, lepas tu bergagas saja. Bergagas. Lagi sama menukar tu. Lupa menukar. Time editing dia ada bunyi langsung. Dua-dua lah. Betul tu. That's why kedua tu penting dia on. Betul lah. Ini dua track ya, dua track dia boleh apa track. Apa track tu yang tadi yang kedua tu Atmos juga, tapi ia boleh untuk backup mostly macam itulah macam yang sebab cakap tadi tu boleh backup untuk ke news. Itulah. Okay. And then mic lain kan kadang lain nombor tu dah. Aku pasang lain Barang ni aku lain lain mana mau tu kayak lain. Kalau dari mixer mau tu. Kalau lain pakai mic saja okey boleh. Untuk lain boleh. Dapat lain dari mixer output minta sini. Dari aux satu kah? Dari aux. Kalau dari DSLR gunakan ni aku belum pasti dari DSLR pakai boleh tak? Boleh. DSLR pakai ni. Kayak ada dari mic, dari mixer kah pakai masukkan DSLR wireless audionya. Ataupun ini kah? Ini kah? Yang ini masuk ke komputer. Dia balik komputer masuk kembali. Boleh jual ni kalau pasang ke yang ni kan, yang ni female kan, boleh beli yang male. Yang boleh male. Ni pasang kan RCA kemari boleh. Berarti beli yang anu lah. Ani female, beli male. Dia boleh gitu. Apa sih audionya dari mixer headphone dari headphone itu pakai ni cocokkan saya headphone, tapi dari headphone itu jangan 5 4 biasanya 1 2 tu dah cukup. Saya pasang tu dah masuk kemari. Kalau faham masuk kemari boleh. Tak salah pakai line, masukkan line. Okay, ni masuk boleh, kamera ni boleh baru punya okay. Okay, Jasmine boleh, kamera ni boleh ni. Boleh masuk sini, boleh masuk sini. Kamera besar ni. Kalau kamera besar lagi yang satu lagi besar, ia boleh 4, 1 2 3 4 2. Ada 2 belakang itu yang accelerator ni. Inputnya. Ini ikong. Jadi kalau wireless, pasang wireless ada 2. Pakai
dua sama dua. Ini memasangkan. Sekarang kita masak, kita akan suruh masak sekarang. Ini output Yang penting receiver ke kamera, outputnya tu nak ada AF outnya. So kan ini input bisa. Kemudian kita dengar dan adjust di sini, boleh adjust di sini, boleh adjust di sini. Kita dengar. Yang satu dia pakai kabel. Ini yang satu lagi dia pakai kabel. Masukkan. Ini masukkan saja. Mau on, kita on. Sudah. On sama yang ini, on. On habis BT bawa. Sudah. Habis BT dah. Kan kau tadi ada. Skin mic. Kalau itu dah ada dah. Kalau lain nombor tu kan. Hello. Dah nampak. Kita set playback. Dah playback 1 2 3. Kali tu. Boleh 1 2 3. Kalau ada bukan ada. Kalau ada over ni hello. Lebih. At least semua ni lah. Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni lah. Di sini di sini. Sini. Okay, hello testing 1 2 3. Then yang ni wireless ni yang wireless ni dia boleh terus masuk sambung. And then yang kalau kita yang membeli yang untuk yang macam mana yang murah tu, ini insya-Allah boleh. Apa yang tu? Yang terbaik hitam tadi. Ini. Yang ini yang tadi. Dulu kita cuba pakai cuba ya. Cuba bawa satu bawa. Hello. Kita cuba ni. Hello. Ganti keyboardnya. Ada keyboard satu lagi yang ambil keyboardnya. Hello. Belum ada. Hello. Ada keyboard tak? Hello. Ada keyboard satu. Hello. Ada keyboard juga. Hello. Tidak. Hello. Tidak. Nak bawa keyboardnya sorry. Nak bawa keyboardnya. Dia mesti 3 lain sikit keyboardnya. Okey, dapat. Itu kita rilis faham sudah Faham sudah barang tu. Dan barang ini boleh pakai ke kamera pasar. Dengan keyboardnya. Ya, keyboard ni sama belakangnya. Itu dah. Kita bawa keyboard. Dia lain tu. Ini juga sama. Tapi dia dikira. Kemudian ini bos dia untuk ini gratis. Ini tambahan. Apa tu? Ada tambahan atau mana tu? Tambahan seorang. Ada tu. Jadi kalau anak-anak dari awal-awal 6 orang kan. Ini 7. Ini tidak ada 6 kosong. Jadi ada. Tapi pertemuan aku belum baru kemudian masuk aneh. Yang dari bengkel Sepana kalau bukan. Siapa di sini yang Termasuk. pasal itu I heard itu ada Salah masuk. daftar Sepana